Hai adik-adik, apa khabar hari ini? Baiklah, jom kita sama-sama belajar menulis huruf D, E dan juga F. Adik-adik dah bersedia? Jom kita mulakan menulis sama-sama. Baik adik-adik, jom kita mula menulis huruf D. Macam mana kita nak tulis? Baik, adik-adik ikut cikgu ya. D. Kita tulis sekali lagi. D. Sekali lagi. D. Baiklah adik-adik, seterusnya kita akan menulis huruf E. Adik-adik ikut sama-sama dengan cikgu ya. E. Baiklah adik-adik, jom kita menulis huruf yang terakhir, huruf F. Adik-adik ikut cikgu ya, kita menulis sama-sama. F. Jumpa lagi adik-adik. Bye.